Macam mana nak susun konten ni? Saya ada banyak sangat beg kuning. Tapi saya nak power dekat sales automation. Saya tunjuk kat korang strategi nak susun konten yang paling general semua orang boleh buat. Contoh, kalau kita ada 5 barang beg kuning. Ada barang A, ada beg kuning B, ada beg kuning C, ada beg kuning D, ada beg kuning E. So, formula saya, mazhab saya simple je. Korang kena banyakkan beg kuning dengan cara bagaimana? Ni, strategi. Yang pertama, account mana? Fokus account HQ dulu. Yang kedua, showcase apa? Okay, strategi saya, 1 minggu fokus 3 beg kuning je. Dan 3 beg kuning ni ada strategi dia adalah ini. 3 days entry produk. Apa maksud entry produk? Dalam kita punya beg kuning kita, pilih entry. Apa maksud entry? Hero produk. Winning produk. Yang mana yang sold paling tinggi. Yang paling laju. Yang ni saya namakan dia entry produk. Yang ni 3 hari fokus untuk entry produk je. Contoh A. 3 hari A. Dan 2 hari yang random, tak kisahlah random. Contoh kita ambil barang C. 2 hari random. Kita ambil lah contoh E. So macam mana kita nak buat? Okay, 1 hari ada 6 konten. Iaitu adalah contoh ni ada 7 Mei, 8 Mei, 9 Mei, 10 Mei. Ni seminggu ni. So bermaksud 1 hari kita kena buat 6 konten. Letak beg kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beg kuning fokus semua beg kuning A. Hari yang kedua, beg kuning A. Hari yang ketiga, beg kuning A. 3 hari ni, 6 konten ni, 18 konten ni semua fokus yang entry produk. Dan seterusnya, untuk hari 2 hari ni, yang tadi tu kita pilih. Random. C. Maksudnya, ini semua 6 konten, C. Semua 6 konten beg kuning, C. Lepas tu, beg kuning, 6 konten beg kuning E, beg konten beg kuning E. Yang di mana, alamak, minggu depan macam mana? Minggu depan, ingat, ni formula dia. Entry produk wajib maintain. Kita nak banyakkan dekat video yang paling hero produk supaya JMV kita laju. Sebab korang kena faham JMV Max ni dia akan fokus kepada anti produk kita tu paling lebih. Yang di mana untuk random ni boleh tukar. Contoh kita tukar pula. Yang ni kita ambil B. Lepas tu yang ni pula kita ambil C. So maksudnya minggu depan sama juga. Contoh hari Isnin, Selasa, Rabu semua A. Yang ni tukar pula B. Yang ni tukar pula C. Minggu depan maintain yang anti produk, tukar-tukar yang ni. So kita kena make sure anti produk kita ni sentiasa ada. Kenapa? Ingat, apabila video kita banyak dekat anti produk, JMV akan push laju dekat sini. Dan last kali dia akan berjangkit juga dekat sini. Ramai orang tak tahu benda tu. So ini adalah strategi susunan konten. Macam mana korang nak fokus untuk nak lajukan lagi JMV Max korang. Dan seterusnya, 6 konten ni nampak ni. 6 konten nak buat apa dia? Dia adalah formula dia, ada awareness 1, cost motivation, ada 4 conversion. Benda ni saya nak share detail dekat saya punya meetup lah. Meetup saya founder meetup. Korang boleh tekan lah kat saya punya bio tu. Korang join founder meetup yang saya akan share sangat detail yang akan berlangsung Khamis secara offline. Saya akan share apa konten nak buat nak bagi sale laju. Benda ni khas untuk founder beg kuning ni. Harga dia RM9. So, jumpa korang nanti.